Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idham Shah mewakili 4 buah kampung dan 4 buah daerah di Ulu Tembeling untuk mendapatkan jalan raya dan juga bekalan air yang bersih. Seperti mana di Kampung Kolosat, sudah 68 tahun kemerdekaan, tidak ada bekalan air bersih sehingga sekarang. Begitu juga di Kampung Bantal, Kampung Mak Daling dan juga Kampung Gusai yang tidak ada jalan raya yang sempurna, yang seharusnya disediakan oleh kerajaan. Seperti mana kemudahan asas pada penduduk di Ulu Tembeling, jalan raya, bekalan air yang bersih, tidak dapat merasai nikmat seperti mana di kampung-kampung dan di tempat-tempat lain. Yang hanya ada di Pantai Timur, saya rasa 4 buah negeri saja. Negeri Pahang, Terengganu dan juga Kelantan. Negeri Pahang tidak dapat menewas di negeri Kelantan dan juga di negeri Terengganu. Kemudahan yang mereka sediakan, seperti mana sahabat-sahabat lihat sekarang ni, di Kampung Gusai yang tidak ada jalan raya, di Kampung Bantal, Kampung Mak Daling dan juga Kampung Kolosat yang tidak mempunyai bekalan air bersih. Selama 68 tahun sahabat-sahabat kami hidup dalam penderitaan. 68 tahun kemerdekaan. Apakah kami ini dipinggirkan? Tolong memberi penjelasan. Bye-bye. Assalamualaikum. What's up?